Ada sebuah parti politik kata kalau dia merintah Perlis, dia akan membenarkan amalan mazhab Syafi'i di negeri ini. Apa pendapat doktor? Ini satu masalah saya nak sebut supaya dengar, tuan-tuan dengar, orang Perlis dengar, dan seluruh Malaysia ni dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betulkah Perlis tidak mengikut mazhab Syafi'i? Atau selama ini ramai yang salah faham tentang siapakah sebenarnya Imam Syafi'i? Dalam video ini, Dr. Mazza memberikan penjelasan yang cukup tegas dan membuka mata. Beliau mengingatkan bahawa perjuangan Imam Syafi'i jauh lebih besar daripada sekadar isu kunut atau perbezaan kecil dalam fikih. Apakah mesej sebenarnya yang ingin disampaikan? Jom kita ikuti penjelasan beliau sehingga habis, gengs. Ada sebuah parti politik kata kalau dia merintah Perlis, dia akan membenarkan amalan mazhab Syafi'i di negeri ini. Apa pendapat doktor? Parti mana tu? Saya, negeri ini memang membenarkan amalan mazhab Syafi'i. Ini satu masalah saya nak sebut supaya dengar, tuan-tuan dengar, orang Perlis dengar, dan seluruh Malaysia ni dengar. Ini dia orang boleh potong pun saya nak sebut untuk orang lain dengar mudah. Apabila kita sebut imam yang mulia, Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, apa yang kita bayangkan? Ni ada dialog saya dengan sebahagian orang ni. Apa yang kita bayangkan? Setengah orang ni dia tak bayang, dia ingat Imam Syafi'i ni apa? Dia bayang bila teringat Imam Syafi'i, dia teringat kunut. Itu saja yang dia fikir tentang Imam Syafi'i. Dia teringat Bismillah kuat. Itulah perkara yang terlalu kecil bagi kehidupan Imam Syafi'i yang besar, yang merupakan imam ilmuwan besar, tempat rujukan umat Islam. Imam Syafi'i imam saleh, alim, jalil, nasirus sunnah, pembela sunnah. Orang kata negeri Perlis tak ikut Imam Syafi'i. Ada beberapa pandangan yang mana negeri lain pun ada yang tak ikut, dan bab yang lain. Kita ikut, umpamanya selepas solat Imam Syafi'i dia tak zikir ramai dengan kuat, imam boleh ikut, yang lain ikut yang sebaliknya. Kunut mungkin kita tak, tapi itu benda kecil. Ada negeri dia bahas hak benda ni. Saya kata di Perlis ni alhamdulillah, di segala semua tempat ada kelemahan dia, tapi ada banyak juga yang kita ikut. Di Perlis ni tak ada pusat kelab malam. Kau tuan-tuan pergi pub mana-mana, tak ada naik kelab, tak ada pub. Hatta negeri ni kalau orang nak kata benda panggung wayang pun tak ada. Rumah-rumah huruf tak ada. Kalau imam yang jalil itu lihat, dibandingkan sebahagian tempat yang kata ikut Imam Syafi'i, negeri itu rumah huruf pun banyak, pub pun banyak, naik kelab pun banyak. Adakah itu lebih utama dibanding, adakah kunut lebih utama dibanding kepada Imam Syafi'i daripada perbuatan-perbuatan itu semua? Di negeri yang kecil ini, kecil-kecil pun lebih besar dari Singapura. Di negeri yang kecil ini, kalau adalah siapa pergi karaoke sampai pukul 12 malam, pagi esok berdering lah pejabat mufti. Apa ni mufti biar orang menyanyi sampai, manalah kita nak boleh dengar semua. Tapi artinya orang sensitif. Imam Syafi'i bukan dia pejuang hak tu, dia berjuang Islam keseluruhannya. Negeri yang kata kita ikut Syafi'i, fikir berapa banyak rumah hurut, berapa banyak pusat judi, berapa banyak kafe-kafe yang menyidangkan arak. Beritahu di negeri Perlis ni, di mana kedai yang menghidangkan arak secara terbuka, ataupun kita orang masuk situ orang duk minum arak? Tak ada. Ada satu dua tempat non muslim, tapi orang awam tidak kelihatan muslim yang terbabit dengan arak. Alhamdulillah. Kalau ada sembunyi kita tak tahu. Tapi ada negeri-negeri yang kata ikut Imam Syafi'i, saya tak tahu. Dia ikut bab kunut dia, yang lain dia tak ikut.
Kalaulah Imam Syafi'i itu kunut saja yang awak fikir, kecil lah imam tu. Tapi kalau awak fikir Imam Syafi'i imam jalil, yang besar, yang mulia. Kalau nak ikut dia, ikut benda-benda yang prinsipal. Imam Syafi'i tak maki orang. Di Perlis ni ceramah maki orang, tak boleh masuk masjid. Ada orang abang kata, saya mula teringat dia baru kot nak bayar zakat dia kerja, zakat pendapatan di Perlis ha. Tapi dia berkata tak ikut mazhab Syafi'i, nak pergi bayar tempat lain lah. Saya tanya kepada dia, taklah banyak sangat pun. Saya kata kat dia, ente tahu tak, zakat pendapatan itu sendiri bukan mazhab Syafi'i. Dia kata dia tak cakap tu, bagilah zakat pendapatan tu ialah mal mustafad dalam mazhab Hambali. Bayar zakat pendapatan tu sendiri dah tak mazhab Syafi'i lah. Lepas tu dia garuk kepala. Habis tu anak kata, ente Wahabi ya? Dia kata dah tak hang bayar Wahabi kita. Ini kadang-kadang sentimen yang tak faham. Parti politik ni pun sama lah juga. Kata kalau nak ikut mazhab Syafi'i yang betul ya kat parti tu, jangan kafirkan orang. Bagi tu demam lah. Imam Syafi'i tak kafirkan orang ni, tak maki-maki orang ni. Itu kalau nak ikut Imam Syafi'i. Adakah mengatakan hasrat kepada seorang perempuan untuk mengawininya dianggap sebagai melalui SMS sebagai khitbah, sebagai meminang? Ialah sebagai pinangan, tapi tengoklah saya meminang awak, dia bersungguhlah. Kalau setakat I love you, you love me, tak jadi. Tapi itu bukan berarti bila satu orang kata macam tu, orang lain tak boleh minang. Khitbah hanyalah apabila dia kata saya ingin menjadikan awak sebagai isteri. Perempuan kena kata setuju dahulu, baru berarti orang lain tak boleh pinang atas pinangan dia. Ni dia pergi kata pinang orang, betul orang lain dia nak suruh cup dulu, tak boleh. Itu maksudnya. Apa beza perkataan siwak bersih mulut dengan wala na'budu syai'an siwak? Oh tulis hatu siwak, hatu siwa, kaf tu kamu, khitab, kami tidak sembah siwaka melainkan engkau. Itu bukan kami tak sembah kayu siwak. Tak apa, ni bahasa Arab. Saya malah nak ulas inilah isu politik ni, peristiwa Memali. Dah tanya juga tadi, dah tanya dah. Saya sebut umum siapa nak sujud tak mau sujud, tak apa. Peristiwa Mali salah siapa tak tahu, salah siapa lah. Tetapi kalau tanya saya ingat hadis yang kita baca hari itu. Satu orang yang telah cedera kepala dia yang kita baca, dia tak boleh berwuduk, cedera. Dia tanya kepada sahabat-sahabat lain, adakah bagi aku ni kelonggaran, rukhsah an atayammam, untuk aku bertayamum? Dia kata la, tak ada. Faghtasal, dia pun mandi. Bila dia mandi, famat, dia berhati, kepala dia cedera. Dia tanya sahabat-sahabat Nabi, ada kalangan, tak boleh kau, aku tak ambil, aku tak mandi, bertayamum je? Mati dia. Dan hadis Abu Daud, berita sampai kepada Nabi. Nabi kata, qataluhu qatalahumullah,
mereka telah membunuhnya, maka Allah membunuh mereka. Padahal mereka bukan membunuh, mereka beri fatwa yang menyebabkan dia tu terbunuh. Sesiapa saja yang memberi fatwa sehingga orang lain terbunuh, qatalahumullah, maka mereka dibunuh oleh Allah. Nabi yang kata. Saya tak mahulah dalam, tuan-tuan faham setakat banyak tu. Siapa yang mengeluarkan fatwa sehingga orang tampil untuk membunuh orang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya kita sudah bersama-sama menyaksikan, menyimak dan juga mendengarkan sebuah nasihat, sebuah ceramah yang disampaikan langsung oleh Datuk Dr. Maza. Dan kali ini saya akan sedikit mengulang dan sedikit memberikan kesimpulan secara singkat, dan saya harap kepada kalian semua di akhir mari kita berdiskusi mengenai video yang sudah kita saksikan bersama. Baik, dalam sesi soal jawab kali ini Dr. Maza menjawab pelbagai persoalan yang sering menjadi perdebatan dalam masyarakat. Namun ada satu message yang sangat besar yang boleh kita ambil, yaitu jangan mengecilkan Islam hanya kepada isu-isu khilaf. Sedangkan perkara yang lebih utama sering diabaikan. Antara isu yang disentuh ialah dakwaan kononnya negeri Perlis tidak mengamalkan mazhab Syafi'i. Dr. Maza menjelaskan bahawa dakwaan seperti itu lahir daripada salah faham ramai orang apabila mendengar nama Imam Syafi'i, terus terbayang kunut, bacaan basmalah secara kuat, atau beberapa perbezaan kecil dalam ibadah. Hakikatnya, sumbangan Imam Syafi'i jauh lebih besar daripada sekadar isu-isu tersebut. Beliau merupakan seorang imam besar, seorang ulama yang mempertahankan Al-Quran dan Sunnah, serta menjadi rujukan umat Islam sepanjang zaman. Maka, jika benar-benar mahu mengikuti Imam Syafi'i, kita bukan sekedar melihat perkara cabang, tetapi turut menghayati akhlak, ilmu, keadilan, dan perjuangan beliau dalam menegakkan agama. Dr. Maza turut mengingatkan bahawa ada perkara yang lebih besar untuk diberi perhatian, seperti memerangi maksiat, menjaga masyarakat daripada gejala yang merosakkan, serta memastikan syiar Islam dipelihara. Jangan sampai kita terlalu sibuk berdebat tentang perkara sunat, sedangkan perkara yang jelas haram dipandang ringan. Beliau juga menyentuh tentang budaya mudah melabel orang lain hanya kerana berbeza pandangan fiqih. Sikap saling mengkafirkan, menghina dan memaki bukanlah akhlak Imam Syafi'i. Bahkan para ulama terdahulu sangat menghormati perbezaan pandangan yang mempunyai sandaran dalil. Dalam sesi yang sama, Dr. Maza menjawab berbagai persoalan fiqih seperti hukum pinangan melalui mesej, perbezaan istilah dalam bahasa Arab, tayamum ketika cuaca terlalu sejuk atau sakit, serta hukum seseorang yang jatuh cinta kepada istri orang. Penjelasan beliau cukup seimbang. Perasaan yang hadir tanpa sengaja bukanlah dosa, tetapi tindakan yang membawa kepada maksiat itulah yang dipertanggungjawabkan. Turut disentuh ialah peristiwa Memali. Dr. Maza memilih untuk melihat isu tersebut berdasarkan prinsip syarak, yaitu
Siapa yang mengeluarkan fatwa sehingga menyebabkan pertumpahan darah sesama umat Islam akan memikul tanggungjawab yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menjadi peringatan supaya setiap fatwa dan kenyataan agama dibuat dengan penuh ilmu, amanah dan rasa takut kepada Allah. Keseluruhannya, ceramah ini mengajar kita supaya memahami Islam secara menyeluruh, bukan memilih sebahagian kecil lalu mengabaikan perkara yang lebih utama. Perbezaan dalam masalah fiqih tidak sepatutnya memecah belahkan umat. Sebaliknya, kita perlu kembali kepada ilmu, adab, dan dalil yang sahih. Kesimpulannya, jangan sempitkan perjuangan Islam hanya kepada isu khilaf. Ikutilah para imam dengan memahami keseluruhan manhaj dan akhlak mereka, bukan sekedar beberapa amalan yang menjadi perdebatan. Semoga Allah mengurniakan kepada kita kefahaman agama yang benar, serta menyatukan hati umat Islam di atas Al-Quran dan Sunnah. Jika Anda mendapat manfaat daripada perkongsian ini, jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe supaya lebih banyak lagi kupasan ilmiah seperti ini dapat dikongsikan. Kongsikan juga video ini kepada keluarga dan sahabat agar manfaatnya terus tersebar. Semoga Allah memberkati kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.